Bujang lapuk pakai songkok, basikal cabuk tak pernah gosok. Layar kempes roda bengkok, badan pepes macam kerokok. Bujang lapuk keliling kampung, naik basikal hai pakai sarung. Minum air dan naik tembung, sakit perut terpakai telolong. Hai bujang lapuk tak boleh harap, Basikal cabuk dah naik korap. Baru putus hai urat sarap, masuk angin keluar asap. Bujang lapuk lawyer buruk, sana sini hai bikin sibuk. Naik basikal semacam beruk, tak ada kerja tolak abuk. Jis, apa budak-budak tu banyak-banyak bekerja-kerja tu? Itu kereta batas orang mati dah. Oh, mati. Ya, bom meletup ke? Hei Din, apa dah kau ni dah jadi bodoh ke? Itu bukan bom dah, tayar meletup dah. Allah, mak aku tak boleh dengar bunyi meletup, Jis. Aku teringat semasa perang Jepun dulu. Seram bulu betis aku. Sudahlah Din, sudahlah. Jangan jadi bodoh ah. Ya. Kau orang ni lain tak ada bom meletup lah, perang Jepun lah. Kita dah sibuk tak ada kerja ni, asyik bom meletup. Ramli, aku ada satu idea dah. Idea apa yang kau ada? Mengapa kita bertiga orang tak mau pergi minta jadi orang wayang? Betul juga Ramli. Mana laku muka kita nak main wayang. Belum try, belum tahu. Korang berdua tunggu sini lah, biar aku pergi jumpa dengan orang tu. Ini apa kena ini? Oh, ini pamcit lah. Oh, kesian. Pamcit ya. Ini apa encik-encik ni semua kontrak muzik orang mati kah? Apalah kontrak orang mati. Main wayang tak tahu kah? Wayang. Dia menari ya? Yalah. Saya pun bertiga orang kawan ada bercita-cita nak minta kata kerja kat Cekat ni, Encik. Ini mana tempat dia? Nak minta? Maaf. Dekat mana? Pergilah Jalan Ampas sana. Oh, Jalan Ampas ya?
Ini dia menari. Saya pun pandai menari. Ya ke? Boleh sih. Ya lah. Kenapa pula si Sudin tergelik-gelik tu? Barangkali dia ajar menari ke? Cik, nanti saya berjumpa dekat kawan saya tu. Ini, adik, tepi sekali, tepi. Angin tadi ni. Tepi. Ramli, diorang bilang kat sana tu ada kerja kosong. Mari kita pergi minta kat sana. Ayo. Dol! Dol! Ini kau bilang kau 30 sen belum bayar, kau dah pergi yang. Mana duitnya? Minta duit kau. Nah, kau bayar 30 sen. Nah, Wak, lain kali bila kita orang minum kat sini, janganlah minta duit. Kira saja tak boleh. Kira saja ya. Ini kedai kopi kau ingat bapak kau ada pusing dengan aku ke? Bapak Wak jangan sebut ya. Memang kasar. Sekarang pecah sikit Wak ni. Gigi Wak mana? Pergi bikin lah. Hujanlah pakai songkok, basikal cabut tak pernah kosong. Saya kempes roda bengkok, padam tetes macam kerupuk. Bujang lapuk keliling kampung, naik basikal lai pakai sarung. Minum air dan naik kembung, sakit perut seperti telulung. Hai bujang lapuk tak boleh harap. Basikal cabut dah naik kurap. Baru putus cahai urat sarap. Masuk angin keluar asap. Bujang lapuk lawyer buruk, sana sini ai bikin sibuk. Naik basikal semacam beruk, tak ada kerja tolak abuk. Oh, micece, 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 micece. Nanti ya, buatlah barang mau kasih saya malu lah. Oh, olah tahu. Ya tak ya, aku pun ada barang nak jual. Okey. 我是大老大。Ada apa bala mau jual nak? Apa? Ini semua berapa ringgit? Ringgit lah. 30 sen oh. Mana boleh 30 sen? Lu gila, gua beli satu keping 15 sen. Lu beli pakai kuping, gua beli pakai bolong, mana boleh sama oh?
30 sen konon macam-macam cerita dalam sini ada konon 30 sen. Gua beli bukan mau baca cerita. Okey. Ini berapa sen? Oh. Oh. 40 sen, oh? Luangkanlah. Boleh? Boleh. Okey. Lu kalau mau baca cerita, lu angkat simpan, no? Ngau mau pulang. Lu bacalah, tapi lu kasih buat 30 sen sudahlah. Oh, boleh, ha? Oh, angkat, no? Okey. Lu hantar barang mau Yuan. Ya. Ada. Ini berapa sen? Iya. Ini macam malang-malang atas hal juga. Lepas bau gua atas macam pengsan lah. Kalau lu tak mau ini, gua boleh simpan bikin pusaka. Ramli. Lekaslah pakai seluar. Takkan nak pakai kain tu pergi minta kerja. Salma, jaga, dia datang. Jaga, dempik. Jaga. Jaga. Itulah suruh jaga, tak mau jaga kan dah jatuh. Kenapa awak suka ganggu dengan kita? Asal kita balik kerja saja awak nak ganggu dengan kita. Pasal saya suka dengan awak, Cik Salma. Cik, tak malu. Kita tak suka dengan awak nak suka dengan kita pula. Tak apalah, sekarang tak suka. Nanti lama-lama pun Cik Salma suka juga kan? Awak kalau ganggu kita sekali lagi, kita repot dengan polis. Polis? Jangan repot pada polis. Repotlah pada Tok Kadi. Hai Cik Salma. Makin Cik Salma marah, makin manis dipandang. Biar saya tolong Cik Salma, ya. Silakan. Silakan. Terima kasih. Marah nampak? Cik Salma. Hai, Cik Salma. nak ke mana ni? Sibuk aja nampak. Kita nak pergi cari kerja je Salma. Cari kerja? Kerja apa? Kerja main-main. Kerja main-main? Si Ramli tu kalau dah jumpa perempuan, menyampah. Cik Salma tak kerja hari ni? Mana hari setengah hari. Setengah hari ya? Oh, ya. Cik Salma, malam ni kita boleh jumpa tak di bawah pokok? Tengoklah. Tengok ya. Oi Ramling, nak cari kerja kau nak jual minyak? Minyak apa?
Nyak urat. Cik Salma, malam ini kalau tak boleh pun bikinlah sampai boleh ya. Cik Ramli. Cik Ramli nak pergi cari kerja, ada duit tambang tak? Duit tambang? Ada Cik Salma, ada. Ada. Tak ada. Tak ada. Alamak, malunya aku. Ambil lah ni. Tak payahlah Cik Salma. Ambil lah. Tak payah, saya bilang bapak saya baru kirim dari Hong Kong. Yang malu-malu lah, ambil lah. Tak payahlah Cik Salma. Wah, malu-malu kucing pula. Dah orang kasih tu khabar saja lah. Saya bilang tak payah. Ambil lah. Saya bilang tak payah. Ayo kasih. Ambil. Kau tak boleh jumpa perempuan sikit. Jumpa perempuan Diam dah. Itu aku punya pasal. Sekarang kita nak pergi jalan apa sama jam? Dapat duit RM1 kan? Nak taksi dah. Apa kau fikir ni duit bapak kau ya? Sudah jangan gaduh apa. Bising-bising kita naik beca roda 3 sudahlah. Yang itu murah. Mari jalan. Look. Berapa sen Pak? 30 sen je. Nah, Tak cukup je ni 10 sen je, lagi 20 sen. minta dia seorang 10 sen. Apa lah kau Ramli, 20 sen lagi pun kau nak kira dah. Aidin, apa kau bikin dah? Duit aku dah. Apa ada 10 sen timbalan kasut kah? Lagi 10 sen minta sama dia. Apa dah? Apa awak cari di situ? Duit. Kalau ada pun duit saya di situ. Oh. Ini dia Pak. Ni 5 sen tak cukup, lagi 5 sen. Apa pasal tak cukup? Janji 30 sen. Baru dapat 25 sen, lagi 5 sen. Diorang duduk first class, saya duduk second class. Second class separuh bayaran. Jangan begitu. First class baik, second class baik. Sama juga sampai. Saya penat berkayu. Sampai itu memang sampai. Tinggal lagi azab saya yang tanggung lebih. Diorang duduk atas tilam, saya duduk atas papan. Sampai naik ke matu punggung saya, Wak. Lain kali tak tilam, saya kasih 10 sen. Apa punya orang, kalau ada 3 lagi macam korang, terpaksa kami kena bikin union. Oh, inilah rumah yang diorang panggil film studio ya. Cakap biarlah betul. Bukan film studio, film studio dah. Tak, dengan tu pun dekat-dekat nak sama bukan? Besar ya? Besar rumah. Tu pun lagi satu. Mana? Tu. Belakang. Ada lagi belakang. Wah, inilah dia gambar yang diorang nak sunting. Mana? Cakap biarlah betul. Jangan bilang sunting. Shooting lah bodoh. Shooting. Ini dia. Diorang tengah buat gambar setan. Setan? Jangan-jangan yang berlakon pun setan ni. Bodoh! Asisten director pun bodoh. Kau ni asisten director apa? Kau nak mampus ya? Aku suruh cari orang yang gagah. Bukan barang kurus macam ini. Tuan Direktor, inilah orang yang gagah. Gagah. Gagah kepala otak engkau. Apakah nasib kau pun jadi asisten director? Tuan Direktor, inilah betul-betul orang gagah, Tuan. Sekali dia makan nasi boleh habis 5 pinggan. Itu bukan gagah. Itu gelojo bodoh. Ini macam nak jadi hang tua. Cuba lihat. Hang tua pakai sepatu. Sudah suruh dia pulang. Tuan kata, kalau saya tak boleh jadi hang tua pun tak apalah.
Kasihlah saya jadi hang jebat. Nak jadi hang jebat? Mampus aku. Sekali orang ketis, bertabur tulang rusuk engkau semua. Sudah, pergi. Lalu. Saudara. Saudara tak usah berkecil hati lah. Ini direktor memang angin satu badan. Tapi hatinya baik. Tuan Asisten Direktor, kalau saya tak boleh jadi hang jebat pun tak apalah. Kasihlah saya jadi hang kebun. Hang kebun belum ada pelakonnya. Tapi kalau jadi hang kebun, tak boleh pakai keris. Mesti pakai cangkul. Cangkul pun cangkul lah. Mari ikut saya. Macam-macam hang ada dekat sini. Ben, kau pergi tanya dengan bayi tu. Tak siapa tanya? Bayi tu. Oi, sini wayang gambar pusing kah? Ha? Ulu pun tersampuk kah? Sudah dah, mari kita balik dah. Ini dia orang semua banyak angin dah. Mari dah. Orang nama si orang Melayu. Itu hadap pun tak tahu. Orang mereka panggil, hoi. Saya ni apa? Batu ke? Kayu ke? Alamak, Bengali itu bahasakan kita dah. Memang betul dia cakap. Engkau tu mana ada bahasa. Panggil orang, oi. Bahasa menunjukkan bangsa tau. Adang Kodin. Engkau juga sama. Tadi kawan tu sampai meludah pun. Tabit, Tuan Singh. Saya bukan tuan, saya jaga. Mr. Singh, kita 3 orang datang mau minta kerja. Siapa-siapa kita mau jumpa? Jumpa sama manajer. Manajer siapa? Nanti ya. Encik Ahmad. Tolong bawakan 3 orang jumpa manajer. Saudara nak jumpa manajer? Ya, saya. Baiklah, ikut saya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mr. Singh. Terima kasih. Sing, itu 3 orang apa dia mau? Dia minta kerja lah. Ini macam biar muka mau jadi film star kah? Lupa satu lah. Baru orang minta kerja lu macam-macam cakap. Macam lu biar bangsa mau maju. Alamak Sing, lu bahasa sama gua nampak ni Sing. Bukan bangsa. Lu biar nasib lu makan. Dia biar nasib dia makan. Apa salah kalau makan sama-sama? Halo? Okey. Kau bawa balik lori itu sekarang juga? Ya, sekarang juga. Kalau lori itu tak boleh jalan, kau pikul lah. Masuk? Tuan manajer. 3 orang ni nak jumpa sama Encik. Duduk. Duduk. Atas kursi, Encik. Encik tak nampak ke ni kursi? Ada tilam pun. Siapa tak nampak, tanda dia nak mampus. Pendek umur. Oh, nampak. Cantik Cantik. Kau nampak teman? Kau tak nampak? Pendek umur. Kau nak mampus ni besok agaknya ni. Oh, saya nampak Encik. Cantik ya? Cantik. Dari mana awak dapat kursi tu? Di mana dapat konon? Kursi ni kan Encik yang punya. Oh, iya tak iya. Baru saya ingat. Semalam saya beli dari pajak gantung.
Sudahlah. Jangan duduk kursi itu lagi. Kursi itu dah berlapuk. Nanti awak jatuh. Ya, Encik. Awak bertiga ni apa hajat datang kemari? Kita bertiga ni nak jadi film star. Film star? Ya. Oh. Dulu ada pernah berlakon? Benar. Dulu pun ada pergi sekolah juga, ya? Pergi. Baiklah. Awak sekolah pas darjah berapa? Sekolah Melayu pas darjah 5, Encik. Sekolah orang putih pas darjah 4 suku, Encik. 4 suku? Mengapa pula ada yang suku-sukunya itu? Pasal 3 bulan saya masuk belajar Jepun Etek Melaya, Encik. Awak macam mana? Oh, saya atas lagi dari dia, Encik. Sini Cambridge? Yang Cambridge, ya. Atas laginya. Atas yang macam mana pula tu? Atas pokok. Atas pokok? Ini Encik, pasal dari kecil-kecil dulu bapak saya selalu suruh saya banyak pokok. Awak macam mana pula? Saya? Ya. Bawa lagi pada dia, Encik. Bawa burung? Bukan, Encik. Bawa lagi. Bawa lagi? Ya. Bawa yang macam mana? Bawa tanah, Encik. Bawa tanah? Iya, Encik. Sebab dulu saya ganti kerja bapak saya. Gali lubang kubur. Entah macam mana. Bila saya lihat awak bertiga ni, berkenan lah. Baiklah. Ahmad? Ya, Encik. Awak bawa surat ini, awak kasih sama direktur Ahmad Nisbu, ya? Baik. Suruh dia screen testkan 3 orang ni, ya? Baik. Bawa surat ini. Saudara, main ikut saya. Terima kasih, Encik. Sama-sama. Dialognya sudah basi. Sampai sini. Saya dapat. Cik Asimah? Dah. Sudah. Yang apa Kadnya sampai di mana? Sampai sini lah, ya. Siap, Tuan? Siap. Bagus. Asimah sudah faham itu dialog semua? Sudah. Bagus. Kalian sudah mengerti itu dialog semua? Ya. Marah betul. Ambil tempat masing-masing. Ready for take? Kamera ready? Silent! All right. Kamera! Running! 101, shot 3, take 2. Action! Keluar! Keluar kau dari sini! Perempuan yang tak kenal diuntung! Keluar kau dari sini! Ampunkanlah Adinda, wahai Kanda. Adinda berjanji, Adinda tidak akan membuat kesalahan ini lagi. Ampun? Aku tidak akan ampunkan dosamu dari dunia sampai akhirat. Keluar kau dari sini! Keluar! Wah, betul punya marah kawan tu, ya? Apa tak boleh cakap ke? Jikalau Kanda nak mengusir Dinda dari sini, kemanalah yang Dinda nak menumpang diri, Kanda? Aku tak peduli apa yang akan terjadi pada diri kau. Kalau kau tak mau keluar, aku akan pancung leher kau. Sampai hati Kanda nak mancung Dinda. Sampai hati Kanda. Sampai hati? Kau juga sampai hati membuat aku begitu. Bukankah kau tahu kelukaan aku ialah belacan? Kenapa kau masak sayur asam tak mau campur belacan? Sekarang aku akan pancung leher kau. Apa punya laki ni? Pasal belacan saja pun kau nak pancung dia ke? Apa su? Engkau memang manusia luar jana. Sanggup kau menggunakan kekerasan terhadap wanita. Baik kau minta maaf sama dia. Minta maaf? Engkau tak minta maaf, lebam biji mata kau. Ini apa ni? Gila ke? Sanggup engkau mengatakan aku gila? Kau bikin rosak gambar aku, ya? Oh, kau main kasar, ya? Aduh! Belum kena sudah jatuh ke? Jangan main bangsat tau. 2 lawan 1 ke? Kasih ada round 1 by 1. Awak fikir awak punya lubang hidung besar saya takut ke? Ya, apa dah kau? Kau ni bikin sibuk je kan orang berlakon filem. Berlakon filem pun berlakon lah. Apa pula nak pasal belacan ni sampai 2 orang nak memancung-mancung? Dah cerita dia macam tu, apa nak buat? Cerita dia macam itu orang ni. Bikinlah cerita lain. Cerita emas ke? Cerita ayam ke? Cerita ikan belaga ke? Cerita kumbang terbang ke? Tak boleh.
Kau 3 ekor, nampak itu putu besar tidak? Nampak, Encik. Nampak, ya? Dengan perintah aku, get out! Get out! Nanti dulu Tuan Direktor. Jangan marah Tuan Direktor. Ini 3 orang dia tak tahu tentang hal syuting Tuan Direktor. Tapi ini ada surat daripada manajer Kemat Hassan beri. Oh, ini 3 ekor mau screen test, ya? Ya, itulah kita datang. Ya. Maji, Tuan? Dialog kasih ini 3 ekor. Baik Tuan. Maji, Ya. bawa ini 3 ekor pergi make up. Baik Tuan. Mari, ikut saya. Macam setan. Kadar, Tarisman, Hashima, mari. Sekarang kita mulai kembali. Tak boleh, Tuan. Kenapa? Ini macam saya kena TB. TV. Nasib baik aku mengelak tadi. Kameraman ready? Siapa ketawa? Kamera. Running. 1-1, take 3. Action. Berapa banyak bomba yang Tuan apa dah? Apa dah? Kau tengok aku lawa tak? Jangan bising dah. Orang tengah belajar dialog lah. Berapa banyak bomba? Bomba lagi yang dibawa. Awak jangan mengaku. I say Ramli, bukan melawan Ya, kau ni. Tuan. I say. Ramli. Ya. Siapa kau? Aku King. King apa? King Kong. King Kong, kepala otak kau. Aku tengah belajar dialog, kau orang bising, ha? Hai Ramli. Ya. Kau tahu aku siapa? Belum tahu. Siapa kau? Akulah keturunan raja. Raja mana? Raja Kapo. Hai Raja Kapo. Ya. Kenapa muka kau macam tepung goma? Ya, apa dah goma? Saudara, apalah sudah jadi? Dialog sudah apa? Sudah. Mari. Direktur panggil. Mari ikut saya. Hai Raja Kapo. Ya, King Kong. Director panggil. Silakan. Ya, hamba rakyat bersedia. Hamba tak akan memberi sangat. Hamba tak kesedar juga. Apa yang kesedapan? Mari dekat kita dah panggil dah. Ramli, kau tengok badan aku apa dah jadi dah. Kenapa kau ni? Aku meletak. Rasa macam terkencing. Suruh simpan kata suruh kata. Tunggu. Ada kemakan ke? Lekas dah. Lekas. Yes, Ramli. Darah gumuru aku dah datang dah. Asyik nak terkencing lagi lah. Kau pergi dulu lah. Apa lah ini? Ketiga orang tu bagus. Tapi walau macam mana pun, cubalah dalam doa. Kalau berjaya kita ambil. Kalau tak berjaya apa boleh buat? Saudara Maji, Tuan, mana ada setan-setan tu? sudah datang, Tuan. Ai? Ini cat kah kapur? Bedak, Tuan. Ya, ini macam rasian terlepas. Baru turun dari bulan, Tuan. Itu misai kah tanglung? Yang ni, Tuan. Misai pun boleh, tanglung pun boleh, Tuan. Sudah, kau dah hafal dialog semua? Sudah, Tuan. Cuba kau cakap aku dengar. Wahai adindaku yang cantik rupawan, masih teringatkah Dinda semasa kita bercengkerama di bawah sinaran bulan purnama? Bagus. Kau ambil tempat di sana. Sana, Tuan? Ya. Baik, Tuan. Ready for take? Kamera ready? Ready, Tuan. Kamera! Running. Screen test 1, take 1. Action! Kenapa kau tak cakap Bahlul? Aku cekik kau.
Tuan suruh saya action. Tuan tak suruh saya cakap. Orang suruh action, lain kali cakap. Oh, macam kah? Bodoh. Kecil-kecil tak nak mampus. Sudah besar menyusahkan orang. Ya. Take 2. Kamera ready? Ready, Tuan. Kamera. Running. Screen test 1, take 2. Wahai dindaku yang cantik rupawan. Kanda masih terbayang semasa kita bercengkerama di bawah sinaran lampu minyak tanah. Kau! Mengapa kau cakap di bawah lampu minyak tanah? Pasal malam tadi hari nak hujan, Tuan. Saya tunggu. Bulan tak timbul-timbul. Bagus, Tuan Direktor. Bagus. Inilah pelakon komedi yang kita nak cari sekarang, Tuan Direktor. Sudah, cukuplah. Suruh dia melingkup. Panggil yang lain pula. Siksa aku dah habis. Kamu dah hafal dialog? Sudah, Tuan. Cuba cakap. Wahai adindaku yang cantik jelita, hidungmu mancung bagai seludang, rambutmu hitam ikal mayang. Bagus, bagus. Sekarang kita mulaikan. Pergi ambil tempat. Tapi Tuan, kasihlah saya satu perempuan. Tak ada perempuan saya tak boleh berlakon, Tuan. Perempuan? Saya. Tak payah. Umar. Umar pun boleh jadi perempuan. Umar, mari. Tuan. Duduk. Awak ibaratkan dia perempuan. Baik, Tuan. Masa awak berlakon, pejam mata, ya? Pejam mata. Ya. Baik, Tuan. Cara-cara awak mengeluarkan perkataan dengan penuh perasaan awak. Baik, Tuan. Bagus. Kamera! Ready, Tuan. Running! Screen test 2, take 1. Action! Oh, adindaku yang cantik jelita, hidungmu mancung bagai seludang, rambutmu apa lagi dah ni? Oh, rambutmu hitam jambul di depan, berbaju bunga seluar yengki, berkaki ayam. Oh, adinda, lihatlah muka kanda yang putih melepak. Apa kau bikin dialog sendiri, ya? Siapa tu di sana? Oh, adinda, kanda tahu siapa itu? Itulah perompak yang mau merompak adinda daripada tangan ke kanda. Apa? Kau bilang aku perompak? Aku Direktur Ahmad Nisbu. Kau jangan coba hendak menyamarkan diri sebagai direktur. Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Cut! Cut! Ini pun bagus, Tuan Direktur. Sungguh tak disangka-sangka. Kedua-duanya sama-sama bagus. Ini pun bagus juga. Sudah, pergi. Panggil setan yang pengarisan. Baik, Tuan. Cik Sudin. Cik Sudin. Mana Cik Sudin? Cik Sudin! Nampaknya lama-lama aku nak masuk Tanjung Rebutan. Cik Sudin? Cik Ramli. Nampak Cik Sudin tak? Sudin? Ya. Dia dah hilang ni. Sudin dah hilang. Dari tadi tak ada. Mana dia pergi? Kenapa dah kau sembunyi dekat sini, Den? Ramli, aku tak mau screen test lah. Aku nak balik dah. Kau juga yang ajak kita datang sini, sekarang kau tak mau. Ramli, kau tak tahu. Aku sudah 5 kali buang air kecil, 3 kali buang air besar. Lama-lama tak ada air nak buang. Sudah, mana lagi? Tuan, ini dia. Mengapa mata kau berbungkus, syaitan? Syaitan baru balik operation, Tuan. Operation? Mana kau bayar dialog? Mengapa kau takut? Bukan takut, Tuan. Segan. Baik. Mari, ikut aku. Ikut. Biar di sini. Kau lihat apa yang aku bikin.
Hei Hang Jebat. Hei Hang Jebat. Tunggulah, aku bikin. Kau tengok. Hei Hang Jebat. Lebih baik kau turun menyerah. Kalau tidak, aku naik bunuh kau. Senang. Senang? Senang, Tuan. Boleh? Boleh. Ambil tempat. Ambil tempat. Mana? Sini. Ya. Nanti. Baik. Siap? Ya. Ready for take? Kamera. Running. Screen test, 3, take 1. Action. Hei Hang Jebat. Lebih baik kau turun. Jikalau kau tak mau turun, kau tunggu di sana sampai aku datang. Kau sudah tahu yang aku tunggu sama kau berapa lama dekat sini, Jebat. Dan kau sudah tahu yang berapa kali aku sudah terbuang air besar. Ini pun ada rasa macam terkucil nak terkeluar. Aku tahan, Jebat. Dengan ini sudah hampir 7 kali. Cut! Apa yang kau merepek ni, syaitan? Angin sungguh kot berkali lagi ada, Tuan. Bagus, Tuan Direktur. Mereka bertiga sangat pandai berlakon. Dan Tuan Direktur mengambil screen test pun sangat bagus. Ini macam bagus. Ya, bagus, Tuan Direktur. Kamu bertiga? Kemari. Baik. Saya lihat kamu bertiga ini sangat pandai berlakon. Dari hari ini, kamu bertiga akan diambil bekerja di studio kami, Malay Film Production, sebagai seniman. Mulai hari ini juga, kamu bertiga sesuai kalau saya gelarkan bujang lapu. Mari kita ke office, kita boleh sign kontrak. Ya. Mari. Baik, Tuan, baik. Apa dah? Lain yang disuruh, lain yang kita buat sudah jadi seniman ke? Itulah nasib. Seniman bujang lapu. Seniman Bujang lapu. Sengguguk kau dah habis? hilanglah. Agaknya di negeri Cina sekarang ni musim sejuk je, Salmah, ya? Barangkalilah. Salmah, hari raya ni dah dekat. Salmah tak buat kuih kah? Entahlah. Tak tahu cakap apa lagi, Salmah. Cik Ramli? Ya. Kalau matanya marah tak? Tidak. Cik Ramli, pernahkah Cik Ramli duduk dengan perempuan macam ini sekarang? Macam ini? Lalu. Tapi dekat lagi macam ini. Dekat? Ya. Kadang-kadang bila saya susah hati, perempuan itu dia peluk saya, dia cium saya, Cik Salma. Bencilah. Cik Salma? Cik Salma marah kah? Siapa perempuan tu? Nenek saya. Tak tahu. Ya. Masuk angin keluar asap.
Apa dah jadi kau orang ni? Mana kau dah pergi lah? Besok nak syuting kau tak baca dialog ke? Cari Mambang ke? Ambang kepala otak engkau. Aku baru balik dari belajar dialog. Baru balik dari bawah pokok. Belajar dialog dengan Cik Salma. Pelan-pelan cakap dah. Oi. Yang korang ni menyumbat-nyumbat telinga ni kenapa? Dah bertibiat nak mampus ya? Ini semua kanan kiri memekak. Aku tak dengar apa-apa pun. Sudah buka lah. Tak ada apa-apa. Ini barulah aman sikit. Aman apa? Sekejap lagi kau dengar lah. Tapi Patik tak sesat. Pasal ni? Sudahlah bang, kita berhenti. Orang sebelah mengarut tu. Peduli apa? Kita pergi bilik kita punya suka lah. Sudahlah bang, nanti gaduh pula bang. Peduli apa gaduh? Oi! Kau fikir bilik ini bapak kau yang sewa kah? Bilik ini pun bukan bapak kau bayar lah. Tapi timbang rasa sikit lah sama jiran sebelah menyebelah. Kalau kau tak mau bising-bising, kau pindahlah belakang hospital. Allah. Sayang, sakit sayang. Tina sayang. Kenapa Tina? Kau dah bertebiat nak mampus. Sabar Tina, sabar. Mengucap Tina. Asal hafal banyak-banyak. Asal hafal. Oh, kau katakan malam-malam pergi meeting. Rupanya datang sini ya. Simpan perempuan ya. Allah sumpah Tina. Perempuan ini bukan aku simpan. Bina aku nombor 2 Tina. Bukan orang lain. Madu kau juga Tina. Tina. Oh, bini kau nombor 2 ya. Kalau dulu aku tak mau kahwin dengan kau, nak bunuh diri. Sekarang dalam diam dah buat kira ya. Jantan tak guna, nak mampus. Sepatutnya kau ditembak dengan senapan gajah. Allah. Sabar Tina, sabar. Kita orang Islam. Menurut undang-undang Islam boleh kahwin sampai 4 sayang. Ini baru 2. Lagi 2 nampak akan datang Tina. Entah next chin kah, entah coming soon kah. Tina. Oh, pasal nak berbini ikut undang-undang Islam ya. Pasal sembahyang, puasa, kenapa tak mau ikut undang-undang Islam? Hah? Padan lah dengan muka dia tu. Dia mampus. Ada hati nak bini 2 konon. Lebih baik kita pergi Sabah. Sabah nak buat apa? Kalau kita tak pergi Sabah, dia orang kalau bergaduh sampai pagi, kita belajar. Malu. Lepaskan dia. Sekarang saja masuk dapur ni bukan pasal kau. Bukanlah kita nak masuk campur Cik Kak. Tapi Cik Kak mesti bertimbang rasa lah sikit. Rumah yang kita tinggal ni bukan bapak dia tu yang menyewa. Orang sebelah. Kau cakap baik sikit Sekarang aku terajang nanti baru tahu. Terajang dia kira. Kita punya terajang tersimpan ke pajak gantung ke? Sudahlah jangan bising Adin. Apa kau nak bergaduh? Sudahlah. Kau jangan masuk campur dah. Masuk campur juga aku cepu nanti. Oi.
Kau nak lawannya? Keluarlah. Apa nak lawan keluar? Bukan jauh sangat, dah dekat sir. Tak lawan. Mari. Masuk. Rapat. Aku cekik nanti kau. Sudah. Malu kan orang sebelah. Kalau kau campur juga. Aku campur nanti. Kita datang bukan nak bergaduh, saudara. Tapi kita tak sabar, saudara kata pekik tengah malam. Tak malu ke dekat jalan-jalan sebelah? Kalau saudara nak berbini sampai 100 pun kita beli apa? Banyak. Abang! Bang! Kan? Tak kena cepu. Ambil kau. Abang Kus! Sayang juga kau ada orang dengan aku, ya? Saudara, saya minta maaf, saudara. Apa yang telah terjadi, ya? Terima kasih. Jangan gaduh lagi, ya. Saudara. Saudara ni berbini dua memang pandai. Tapi undang-undang bodoh. Kalau nak berbini dua tu gila-gila lah. Satu hari sini, satu hari sana. Baru adil. Selamat malam. Ya tak ya. Betul juga cakap dia tu. Sekarang kita berdamailah, ya. Fatimah, ini malam abang balik rumah Tina, ya. Semalam abang balik sini, ya. Mana-mana sajalah, Bang. Aduh, baik sungguh adik-adik abang. Alamak, mulut dia macam batu dah. Aduh, saya balik Tina. Balik sayang. Aduh. Bang, siapa nama bini abang yang nombor 2 tu? Fatimah. Oh, Fatimah. Fatimah, mari sini. Marilah. Saya minta maaf ya. Sama-sama. Besok giliran awak pula ya. Iyalah. Malam. Mau balik ya. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hah? Bila aku berbini? Alamak, salah bilik dah. La 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 la. La 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 la. La la la. Tak payah. Saudara nak jual motor ya? Kita tak mau belilah. Oh, kau sindir ya? Ini motor aku punya motor. Aku punya suka dah. Bukan kau punya motor, kau tahu tak? Kalau saya yang punya motor ni, dah lama saya humban dalam sungai. Saudara ni nama saya pun pandai bawa motor. Tapi bikinnya saya tak fikir saudara boleh. Saya pun dulu mekanik time je pun. Cuba saya tengok kan? Tengoklah. Ini apa dia? Ini bunyi dia terlalu sangat kuatlah macam motorbot. Pung 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 begitu. Oh, pung 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 begitu. Itu compression dia lah tinggi. Jadi saya nak bunyikan biar pelan sedikit. Nak bunyi macam ping 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 gitu sikit. Lagi pelan. Lagi pelan. Nak kasih tak bunyi pun boleh. Ini longgarkan sikit. Ini apa ketat-ketat sangat tak boleh. Longgar. Ini wayar berserabut banyak saudara. Tak boleh macam. Ini mesti ambil dua-dua, kasih jadi satu, shotkan dekat bodi dia, baru datang api, jadi itu plug boleh hidup. Ada api. Jadi, ini pun longgar-longgarkan. Oh, dia pakai exhaust besi rupanya. Patutlah bunyi pom-pom kuat sangat. Apa tak gantikan dengan exhaust buluh? Nanti, tengok.
Apa dia? Saudara start Dua start. Nanti. Cuba. Mari. Saudara, jangan susah hati. Besok pagi kita panggil orang ramai-ramai kasih turun awak punya motor ya. Selamat malam. Bang, kenapa tidur kat sini? Bang, mana motor abang? Mana motosikal abang? Apa macam boleh tergantung kat situ? Inilah yang ada pelik sekarang ni. Apa macam pula motor tu boleh ke sana perginya? Ya, berapa banyak? Mazna datang, bukalah pintu, bang. Nanti kejap ya, sayang. Besok Mazda buka ya, bang. Jual motosikal ya, bang. Bawa kamera depan. Korang dah hafal dialog semua? Boleh kita ambil gambar sekarang? Boleh tuan. Sekarang Haji. Alright. Siap semua. Siap semua? Kamera. Running. Go. Running. 51 by 1. Action. Berapa senang beta punya hati. Betalah yang digelarkan Setan Aminur Rasyid. Bukan setan, syaitan, sultan. Maaf, Tuan Director. Go. Running. Take 2. Action. Berapa senang beta punya hati. Betalah yang digelarkan Sultan Aminur Rasyid. Wahai Datuk Perdana Menteri, ampun tuanku. Adakah perkara yang baik hari ini? Ada, tuan. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku bukakan kandang harimaunya. Kat! Buka kandang harimau. Sekali rimau ngap, kepala engkau hilang. Kau nak mampus, buka ladang limaunya. Bodoh bahlul. Bodoh bahlul. Baik, tuan. Go! Running. Take 3. Action! Ada, tuanku. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku meresmikan pembukaan ladang limaunya. Bagus, Datuk Perdana Menteri, bagus. Kalau begitu, besok pagi sebelum subuh beta akan sampai. Tak! Sebelum subuh kau pergi buat apa? Orang belum bangun tidur. Selepas subuh kau pergi, bodoh.
Running. Take 4. Action. Bagus, Perdana Menteri. Bagus. Kalau begitu, besok pagi sesudah subuh beta akan sampai. Bagus, Tuanku. Datuk Perdana Menteri boleh pergi. Baik, Tuanku. Ampun, Tuanku. Wahai Datuk Ahlil Nujum Marang Prabu Kepunden Parang Skipper, Tuan. Semalam, beta telah bermimpi. Setumpuk taik lembu telah jatuh dari langit kelepak melekat ke muka beta. Apa itu, Tok Nujum? Menurut di dalam amalan Patih, Tuanku akan ditimpa bahaya. Bahaya. Tidak. Tapi taik lembu itu tidak betul-betul melengkap di muka beta. Hanya sipi jatuh kena bau beta. Apa itu, Tok Nujum? Oh, ya kena sipi. Ya. Jadi kalau kena sipi itu alamat Tuanku kena demam malaria tapioka. Itu sipi pun tidak sipi yang sebenarnya beta ketis. Kelepak jatuh ke muka Direktur Ahmad Nisbu. Itu alamat Direktur Ahmad Nisbu nak mampu. Kenapa kepada aku? Aku tak nak kena mengenal di dalam ini gambar. Sekarang boleh bangun, Tuan Direktur. Jangan bimbang, Tuan Direktur. Saya sudah periksa penyakit Tuan Direktur. Saya dapati Tuan Direktur tidak ada sakit apa-apa. Cuma terperanjat sedikit. Baik, terima kasih Tuan Datuk. Sama-sama. Jadi saya boleh sambungkan kerja saya semula? Oh, sudah tentu sekali boleh. Silakan. Silakan. Tuan Direktur ambil ini kan? Ya. Sudah senang datang lagi. Ya? Tuan Direktur bikin gambar apa sekarang? Oh, saya bikin film Bujang Lapuk di dalam negeri Baghdad. Oh, bagus ya. Bagus filmnya. Tetapi ini 3 orang bujang lapuk bikin saya jadi gila, Tuan Datuk. Silakan. Bunga. Terima kasih. Jangan-jangan kau 3 orang ni yang dia maksudkan. Memang muka kau ni lah muka bawa penyakit. Lain kali, kalau dia ni sakit, kau jangan datang di klinik aku, tahu? Enes. Ya, pada muka kita bawa penyakit. Sudah lama kita balik ya. Ini bunga pun dah jadi bunga teh ayam lah. Aku heran betul tengok Direktur Manisku ni. Tadi mula-mula kita tengok dia dah baik betul. Sekali dia tengok muka kita saja. Apa? Dia ada penyakit ke? Dah, kalau dia ada penyakit angin pus-pus dah. Cik Ramli. Ya, Salma. Ini kopi ni. Minumlah dengan kawan-kawannya. Terima kasih, Salma. Baik sungguh di Salma. Hai, Cik Salma. Kopi saja? Nasi-nasi tak ada? Kita belum makan lagi ni. Oh, belum makan lagi ya? Kau ni buat malu je lah. Malu konon. Engkau tu suka cakap bohong, Den. Tuhan marah tau. Apa kau tadi dengan aku tak menyekik-cekik? Cekik apa daripada pagi sampai sekarang asyik main togok air sejuk saja? Cekik konon. Lama-lama perut pun naik kembung. Barulah angin pus-pus datang. Nanti Mas siapkan ya. Cik Ramli. Cik Ramli.
Salma? Kenapa Cik Salma? Apa tu Cik Ramli? Terbang lagi. Aduh, itu dia. Melekat dekat lampu pula. Alamak. Diam. Ini kau ya. Apa tu Cik Ramli? Kutu babi. Kutu babi? Allah batal lah sembahyang saya.
tadi Ram tengok Ma sangat sedih. Kenapa, Ma? Ram, kalau Ma mati, Ram macam mana? Kalau Ma mati, Ram pun tak mau hidup. Sekarang juga Ram mati. Betul ke? Betul. Kalau tak percaya, Ram boleh bikin surat. Siang tadi, ada orang datang masuk meminang Ma. Tak itu ibu setuju pula. Kalau ibu dah setuju, barulah betul-betul masuk angin keluar asap. Alah, Ram ni orang cakap betul dimain-main pula. Siapa orang itu, Ma? Nah, ini gambarnya. Kalau tak salah, ini Samsing Kampung Dusun. Syarif Dul kah? Memang aku. Oi budak. Kalau lagi sekali aku nampak kau bercakap dengan Salma saja, aku pecahkan muka kau. Apa, engkau fikir muka aku cawan kah? Buruk pula budak ni. Oi. Kalau kau mau tahu, ini dia Syarif Dul, Samsing Kampung Dusun, tahu? Oh, Syarif Dul ya. Kalau engkau mau tahu, ini Abang Ramli. Samsing dalam kampung ini. Kampung apa, Ma? Entah. Kampung entah. Tapi Samsing macam kau juga. Kau memang cuma berani menunjuk depan perempuan saja. Kau jangan cakap lawa ya. Mah, pergi balik. Mah jangan takut, Mah dia tak boleh bikin apa. Dia otak saja. Nak ambil gambarnya. Alamak. Ambil obat. Alamak, kau silap pasir ke bangsat. Ini bukan boxing, mau kira foul. Balik pada. Ini macam punya pukul boleh pingsan kah? Samsing apa ini? Mana si Ramli tak ingat-ingat nak balik mencakik. Bro, aku dah lapar ni. Biar aku makan dulu aja ya. Jangan, Din, jangan. Mana boleh jadi jangan. Bro, aku dah lapar ni. Kalau kau mampu sendiri macam mana? Kita juga bertiga yang susah. Jangan, Din. Aku bilang jangan. Mana boleh jadi jangan kata kau. Dia ada sedap-sedap roman dekat bawah pokok sana. Kita dekat sini kebulu masuk angin keluar asap. Jangan, Din. Kau jamah saya roti ni aku cekik batang leher kau. Jis. Mari kita pergi cari dia dah. Dekat mana? Aku tahu dia ada dekat bawah pokok. Mari ya. Hailah roti. Sungguh malangnya nasibmu. Rupanya belum boleh lagi aku cekik. Din, dekatlah Din. Hailah roti. Rupanya nasib kau serupa dengan nasib aku.
Itu dia. Ha? Ya. Hei, Ramli. Ramli. Alamak, apa dia bisa jadilah? Ramli. Kenapa ni? Ramli. Ramli. Bangun dah. Apa dah kau ni? Ini kenapa kau ni? Ha? Itulah aku bilang kau jangan minum, kau nak minum juga. Sekarang kat tengah jalan pun kau dah nak tidur. Siapa dah minum? Aku kena bedal lah. Siapa bedal? Sarip Dul. Sarip Dul? Sarip Dul something dah. Itulah aku dah bilang kau sarang tabuan jangan kau jolok. Engkau degil kau jolok juga. Bila aku jolok, sumpah aku tak jolok. Kalau kau tak jolok ni apa pasal lebam bijak anda? Sudahlah Din, kau jangan cakap banyak lah. Nanti kau pula aku bedal. Boleh balik? Sudah, mari kita nyakek. Aku bawa roti. Aduh. Cari apa yang kau beli pun tak ada, Radin. Ikan. Nyakek sudahlah. Beli udang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Cik Ani. Jemput masuk, Cik Ani. Silakan duduk, Cik Ani. Oh, siapa nama anaknya? Dah lupa. Sarip. Oh, Sarip. Jemput nak Sarip. Terima kasih, Makcik. Jemput masuk nak Sarip. Silakan duduk nak. Terima kasih, Makcik. Saya datang ni Cik Jun nak ambil kata putus. Semalam saya datang bawa gambarnya. Hari ini saya datang bawa orangnya. Inilah Sarip bakal menantu awak. Perkara ini saya memang dah bersetuju. Tapi Salma belum kasih jawab lagi Cik Ani. Maklumlah Cik Jun, macam kita muda-muda dulu juga. Tak apalah Cik Ani. Anggap sajalah perkara ni dah jadi. Tentang Salma saya tahulah memujuknya. Makcik, kalau makcik dah setuju tu, biarlah laka-laka sedikit. Bukan main kemarin lagi anakku nak berbini. Makcik, ambil RM20 ni dulu buat belanja ya, Makcik ya. Tak apalah nak. Ambillah, Makcik. Ambillah. Ambillah. Terima kasih ya nak Sarip. Kalau kurang kasih tahu berapa saja, Makcik. Kalau sama kahwin dengan Sarip, pendeknya tak susah. Pukul jana keliling
hati tertimbun. Oh, Candrawati mati tertimbun. Hai putus benang, putuslah benang, boleh ku sambung. Hai putus benang, putuslah benang, boleh ku sambung. Hai putus kasih, putuslah kasih. Oh nasib. Oh, putuslah yang kasih, putuslah kasih, alamat nak mampu. Allah, apa nasib lain hari. Ramli, kau tahu, ini hari aku sudah polos satu mambang, kau tahu. Bukan main manis. Dia punya kating macam Samyah Gamal. Aku senyum dengan dia. Dia senyum sama aku melawan ni. Aku pun senyumlah balik. Aku kenyet sama dia. Dia kenyet sama aku ni. Apa lagi? Aku pun jual minyak lah. Kalau aku tanya sama dia, kau tahu Ramli. Cik Adik nak tengok wayang tak? Panggung Capitol bagus tau. Nak pergi tak? Sekali dia jawab sama aku apa kau tahu Ramli? Dia datang dekat-dekat sama aku. Sekali dia bilang sama aku, sekali bisu. Nasib. Ramli, kau ni 2-3 hari aku tengok asyik muram saja. Apa pasal ni? Angin senggugut dia dah datang dah. Angin senggugut? Ramli, kalau kau susah sekalipun kau bilanglah sama kita. Kita ni bertiga sahabat. Berat sama kita pikul, ringan sama kita janjian. Aku nak kahwin lah, Haji. Tapi duit aku tak cukup. Berapa yang kau nak pakai duit, Ramli? Agak-agak dalam RM200, Din. RM1 aja? Ni tengok. Tadi kau kata, aku pergi dekat tepi panggung wayang sana. Aku sudah jumpa satu Bengali. Bengali tu bilang, belilah ini batu hikmat. Dia bilang, apa-apa nak minta semua boleh jadi. Jadi kata dia, Encik punya muka saya kisian tengok ada. Ambil ini batu beli satu. Harga pun RM10 tak ada mahal. InsyaAllah malam Jumaat ke kumian kasih taruh-taruh. Apa minta dunia piadam semua orang kisian ada. Jadi, jangan susah. Besok aku pergi jumpa manajer, RM350. Lusa, kau kahwin. Tidur. Oh iyalah. Selamat malam. Din, engkau memanglah sahabat, Din. Selamat pengantin baru, ya. Terima kasih, Din. Selamat malam, Cik. Selamat malam, Din. Tidur, ya. Jam. Oh.
Apa dah tu? Ulin. Jen, buka pintu dah. Hei, bukan sini dah. Sini pintu nak pergi jamban. Sana dah. Apa juga si polis ni hendak malam-malam buta. Encik. Saudara, ini kau rumah Pak Mat Tempe? Bukan yang ini, Encik. Itu rumahnya, Encik. Terima kasih, saudara. Baik, Encik. Encik. Ketuk kuat sikit, Encik. Makcik ni isteri Pak Mat Tempe ya? Ya, dari petang tadi pergi minta hutang. Oh, dari petang tadi dia pergi minta hutang ya. Makcik, Pak Mat Tempe sekarang ada di janda hospital. Dia kena langgar dengan motorkar, makcik. Dia memang begitu. Kadang-kadang sampai 2 bulan, 3 bulan orang tak bayar hutang. Makcik. Encik ni cakap Pak Mat. Kelepok, kecepar. Pon. Belanggar, motorkar. Mak kau memang begitu. Selalu naik basikal, tak pernah naik motorkar. Pak Mat Tempe belanggar dengan motorkar. Belanggar motorkar? Mana Mak naik motorkar? Encik, sound dia rosak. Kesian nasib si Pak Mat Tempe tu. Dapat bini pun si pekak. Memang susah dapat bini dengan orang sepekak. Lain yang kita tanya, lain yang dia jawab. Allah. Aku ni minta-minta janganlah dapat bini si pekak. Oh, engkau tu tak usah kata si pekak. Bini si bisu pun belum tahu kau boleh dapat, Jess. Hei, Din. Apa kau fikir aku punya muka ni tak handsome ke? Handsome, konon. Muka dah sengit sebelah, handsome. Hei, Din. Kau makan boleh sembarang makan tau, Din. Cakap jangan sembarang cakap tau. Apa orang korang sikit punya pasal dah bergaduh. Handsome lah, sengit lah, pekak lah. Habis tu dah tidur dah. Okey. Yalah. Mentang-mentang kita cakap sikit mekik dia orang tu semua. Ayah, apa ini gaduh-gaduh sekarang sudah mau pagi tau. Jangan bisinglah pergi tidur. Ini perempuan banyak busuk. Sama dia saya cakap, sama saya dah banyak marah. Ini pikir tengok, kita punya anak ada berak. Saya sama dia cakap, itu saya anggap buang. Dia tak mau. Saya sendiri anggap buang terhadap apa, sayang punya besar. Kamu lihat, itu anak, saya ada tendang, saya punya muka ada kena. Itu pasal saya banyak marah sama dia. His father has go. I don't want. Swear aja, I don't want. Get out. Syekh. Tai punya pasal pun mau gaduh kah? Pergi cuci sudah hilang lah. Pergi tidur ayah. Dia banyak dikelincir. Dia punya kepala batu besar ada duduk. Dia tak boleh dengar saya cakap, Cik. Ayo. Ayah tahu sekarang sudah pukul 4 tau. Kalau ini macam bising, semua orang tak boleh tidur tau.
Pergi tidurlah. இந்தாங்க இஞ்சி சொல்லு நம்ம 2 ஆளு இப்போ படுத்துங்கண்ணா பாடி jadi jadi adik Encik tengok berapa besar batu ada kepala tak boleh dengar. Aci, ini ayah sudah baik, Aci lagi mau gaduh kah? Tak ada baik lah ini macam. Pergi tidur. நல்லா இஞ்சி சொன்னில்ல இப்போ படுத்து வாமா ஏமா இங்க வாமா சரி ஏமா இங்க வாமா ஐயோ இங்க வாமா இங்க வாமா ஐயோ ஐயோ அம்மா வா வா boy. Hai, Ramli. Apalah. Kalau kita tak pindah dari rumah ini, beginilah kita tanggung selama-lamanya, Ramli. Itulah, engkau orang tak mau dengar cakap aku. Dulu kalau engkau orang mau dengar cakap aku, dah selamat pun. Kita dah pindah pun. Ya tak iyalah, Din. Rumah yang kau cakap dulu tu, dah ada orang tinggal belum? Rumah yang mana tu? Yang kau cakap tu. Rumah yang itu masih kosong lagi. Tapi kalau kita apply, dapatlah. Bagus juga. Berapa bilik ada, Din? Itu bilik yang aku tengok ada dalam 3 bilik lah yang kosong. 3 bilik baguslah. Kita satu orang satu, Itulah. Besar tak biliknya, Din? Itu besar tak berapa besar lah bilik tu je. Jadi panjang dia tu 7 kaki kau tahu. Lebar dia tu membawa ke 3 kaki. Di dalam dia tu sama dengan panjang 7 kaki dah. Besar juga bagus rumah tu ya. 3 kaki panjang dia. 3 kaki lebar. Ada dalam pula ya. Itu kubur tempat aku nak mampus, Balul. Ini cakap bikin orang naik darah saja. Orang cakap main-main. Cakap main-main. Orang cakap betul-betul cakap main-main. Sekarang capuk nanti aku baru tahu. Cakap bikin naik darah. Ikut kena tipon. Aku cakap pada leher kau. Hidup mana-mana cakap lah baik-baik sikit. Pagi kau bising dulu. Pagi kau bising. Apa? Haji. Dah pagi ni, bangun. Haji. Apa dah? Engkau tidur ke sembahyang kan ni? Haji. Bangunlah. Dah pagi. Kurang tidur kaja lah. Itu lagi seko lagi. Lalu aku saya nak kejut. Korang tak tahu bangun sendiri ya? Amri. Dah pukul 7:30 tu. Bangun dah. Apa bantu bagi. Mana dia orang tak nampak?
Hai, Cik Ramli. Intip apa tu? Bukan mengintip je sama. Saya tengok kayu ni belain-belain je sama. Ini kayu jati. Ini kayu kapur. Ini kayu pinang. Dia orang ni dahsyat kayu pinang pun bikin dinding. Ganti baru je sama ya. Berbahaya kayu ni. Selamat je kerja ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Haji, siapa di dalam tu lama sangat? Entahlah. Odin, apa lah? Siapa tu? Siapa tu? Tak tahu. Tak tahu dah. Oi, siapa di dalam tu? Siapa lagi si Mutusami itulah? Alah. Hai Mutusami, apa lu bikin dalam mek lama? Lu kasih keluar batu kah? Ayah, pernah cekil lah. Malah nak makan sulap. Awak tunggulah jana. Besok pagi pun boleh berak apa? Apa dah kita ni? Mau berak pun mau kena beratur dah. Berapa lama mau tunggu dah? Ramli. Aku tak ada selera nak berak dah. Aku nak pergi mandi dah. Ya dah. Aku benar-benar fed up dah. Mari dah, Din. Hai, Mak. Sampai nak mandi pun kenapa tu? Kalau anak nak mandi dulu, mandilah. Muka macam Nutri ni sekarang lambat sangat. Hari ni siapa pula yang mandi? Tak tahulah. Daripada tadi makcik menunggu dia tak habis-habis lagi. Oh, Makcik. Makcik. Oh, Nek. Tekanlah nak mandi ni, oi. Allah, Mak Sidul Mak ni main bailon lah. Kita dah sudah. Ada. Mandi apa ni budak-budak ni lekas sangat. Morning, Zeng. Pagi, Zeng. Morning, Zeng. Ambil. Baik. Baik. Kailah batu hikmat. Kawan aku si Ramli ni dah kemaruk nak berbini. Kau tolonglah dapatkan aku RM350 cash. Kopi tunggu kedai kopi nanti sampai aku datang cium. Kau pun beri tunggu kedai kopi nanti sampai aku datang cium. Aku pun beri jumpa RM350 cash aku cium. Hei, kau ni apa? Kau nak kerja ke nak main-main? Semalam kau bilang kau sakit gigi. Ini hari kau bilang kau sakit perut. Jangan-jangan besok kau sakit nak mampus pula. Apa boleh buat, Tuan? Saya demam. Bukannya saya panggil itu demam, Tuan. Ya. Kau ni memang ada-ada sajalah. Kepala otak kau berjambul. Hai, manajer kemanasan, kau kasihlah aku pinjam RM350 uang tunai. Aku cium. Masuk. Tuan, telefon ni kecil. Macam mana saya nak masuk, Tuan? Hei, aku bukan cakap dengan kau dah.
Takkan aku nak suruh kau masuk dalam telefon ni. Kau ingatkan aku nak mampus macam kau ke? Ha? Bodoh! RM350. 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 Jikalau besok kau tak datang kerja, aku seks sama kau. Den. Selamat pagi. Selamat pagi. Batu apa ni, Den? Ya, batu saya nak bikin cincin. Batu cincin apa yang begitu besar? Kepala otak kau. Kepala otak. Apa yang kau nak pagi-pagi ni? Saya nak pinjam duit, Cik. Apa kau ni pagi-pagi dah nak pinjam duit? Berapa kau nak? Sekejap. 35. Berapa? RM5, Cik. Just $5. You cannot give. I say, man, you're my friend. Sudah. Pagi-pagi lagi kau belum kerja sudah nak pinjam duit. Susah ni teman kau ni. RM5. Aku beli batu sudah RM10. Tak apa pinjam RM5. Rugi. Putri datang. Hai, layu nampak? Macam Din. Dapat? Dapat tu memang dapat. Tapi RM5. RM5 aja? Nak menikah apa RM5, Din? Semua batu ni punya sial lah. Hai batu hikmat. Tak kusangka kau dah menjadi batu sial. Kalau ada 5 biji batu lagi macam ini, jangan kata Ramli, aku berdua dengan Najib pun sudah tentu tak berbini. Marang Prabu Kapunten barang tekeper. Dengan hormatnya dipersilakan ke longkang. Mah tak mau kawin. Biar apapun terjadi, Mah tak mau kawin dengan dia. Salma, jangan cakap macam itu. Tak baik, nak. Sarip tu bukan orang sembarangan. Dia anak orang kaya, tahu? Kaya apa? Kaya tak kucing? Ibu tak tahu. Inilah orang yang selalu ganggu Mah waktu Mah pulang dari kerja. Dah tu, ibu nak suruh Mah kahwin dengan dia pula. Mah tak mau kahwin. Dialah yang mengganggu Mah balik kerja. Iyalah si setan tu. Yang selalu Mah ceritakan dia tu lah. Iyalah si setan tu. Oh, si setan gemuk rupanya. Oh, rupanya awak selalu mengganggu anak saya, Nah, ambil awak punya wang. Nah, ambil awak punya gambar. Putus tu, Nang. Sarip, mari pulang. Tak apa. Makcik memutuskan pertunangan saya. Tapi ingat, jangan menyesal. Jangan menyesal, Salma. Ma, selama Mah putus tunang dengan Syarif Dul tu, bukan seronok lagi hati Ram, tau? Tapi kita tak boleh begini saja, Ram. Kita mesti lekas kahwin. Nak kahwin memang senang, Mah. Tapi duit Ram masih belum cukup lagi. Wang simpanan Ram ada berapa sekarang? Banyak. Dalam 12 ringgit setengah gitu. Nak kahwin apa 12 ringgit setengah? Itu yang dipikirkan ni. Tak apalah, Ram. Wang simpanan Mak ada kira-kira 800 ringgit. Kalau Ram nak pakai, pakailah dulu. Jadi, di mana yang Mah simpan wang Mah itu? Dalam bank kah atau dekat rumah? Di rumah. Ya, kalau begitu, sekarang kita balik. Mah kasihkan wang itu pada Ram. Besok pagi, dengan wang itu juga Ram masuk Minang Mah apa macam? Bagus. Mari kita pulang. Sampai.
lah. Duit. Buat lupa aja lah. Ya, nanti aku bayar lah. Jangan juga Din, aku bayar Din. Ini telanjang ada duit aku bayar. Bayar. Ada. Usum. Usum. Kau bayar. Terima kasih. Din, lu begitu di bawah. Allah. Macam mana boleh terbakar, Ibu? Kau tahu ini mesti Sarip Dol punya kerja. Kau tahu ini semua Sarip Dol punya kerja. Kita tak boleh tuduh sembarangan, Ma. Dia tak ada bukti. Nasib. Mana nak tidur lah. Arif, 43 Kampung Dusun. Kampung Dusun. Cik Salma, saya rasa rumah kita ni terkena khianat orang tidak? Ya, marah seperti itu. Cik Salma, Encik Salma ada ke orang yang Encik Salma syak? Kalau Mak, lain orang tak ada. Ini mesti Sarip Dol juga. Bagaimana Cik Salma boleh katakan Sarip Dol pula? Baru-baru ini, dia masuk meminang Mak. Tapi Mak tolak. Jadi dia marah. Dia bilang dengan ibu Mak, jangan menyesal. Dengan Mak pun dia bilang jangan menyesal. Ini sudah tentu tak ada lain orang. Mesti dia juga, Din. Kumpul ke orang kampung sekarang juga, Din. Orang kampung! Mari sini. Kita tak boleh tinggal diam sekarang. Orang yang khianatkan rumah kita ni, Cik Salma tahu tempatnya. Mari kita pergi di sana. Sekarang juga. Siapa lah? Polis!
budak. Rupanya kau yang bakar rumah Salma, ya? Ya, memang aku. Apa ada kena mengenal dengan kau, ha? Oh, tak ada kena mengena, ya? Rumah yang Salma tinggal pun rumah aku juga, tau. So jangan main cakap. Mari ikut aku, kita pergi jumpa polis. Polis? Apa buktinya yang polis boleh menuduh aku membakar rumah ni, ha? Oh, tak ada bukti, ya? Yang ini kepala hutang kau, ya? Ini bukan lawan boxing. Budak. Lebih baik kau menyerah. Kau dah nampak Nando. Aku tak mau menyerah. Itulah. Awak jam. Nak lawan lagi? Nak. Bangun. Ya. Ini hari aku kalah. Jangan pula. Nanti jangan tumbuk nanti. Apa ni? Ikat tangan aku dah. Oh, ikat ya. Lagi sikit dah. Sikit minum pula. Baiklah. Nanti. Dengar sini baik-baik kawan-kawan. Saya minta janganlah dia apa-apakan kepada orang ini. Lebih baik kita serahkan dia saja kepada polis. Ya. Mana kita nak buta malam ni? Apa punya nasib? Nak kahwin pun tak jadi. Sedin, mata airku tu dah panggil tu. Kau berdua jaga diri baik-baik ya. Minta ampun, minta maaf Hajiz ya. Minta ampun, minta maaf Sudin ya. Ma, nampaknya kita tak boleh kahwin, Ma. Wang Ma habis terbakar. Tidak, Ram. Wang Ma dapat ibu selamatkan. Bagaimana? Rupanya semalam Wang Ma ibu masukkan dalam pos ofis. Ya ke? Jadi kita boleh kahwin lah, Ma? Tentulah. Salma. Tidak kalau mana nak tidur malam itu. Din, mata aku tu dah datang. Aku pergi dulu ya. Din, kita makan je, Din. Dayang Sofia. Apa khabar? Khabar baik, Abadi. Dah masak? Dah. Mari kita pergi. Pergi mana, Majid? Pergi kahwin. Pergi kahwin? Marilah. Bukan main senang nak kahwin. Aduh, Chan. Mari. Kasih. Kalau lambat-lambat, Tok Kadi tidur. Aku juga yang masuk angin keluar asap.
Memang nasib engkau lah Sotin. Malang nasibku. Jaitun. Macam mana Jaitun boleh tahu Abang Sudin ada dekat sini? Tunang Atun pula. Tentulah Tun tahu di mana Abang Sudin ada. Tunang Atun ya. Mari Tun. Kita pun boleh pergi kahwin Tun. Kalau Tok Kadi tidur, kita kejutkan kasih dia bangun. Mai. Wah, Mak Itun dah terlupa kunci kandang. Itu si budak Ayu dah terlepas. Abang Sudin, 20 sen. Ya. Jangan lupa masuk kandang balik, dek. Terima kasih, Abang Sudin.